Jadi dalam video berikutnya kita akan belajar macam mana kita nak ubah warna logo yang kita dah buat. Tadi kita dah bagi warna yang default ni, yang kelabu ni, tapi kalau kita nak tukar warna dia jadi warna lain, boleh je. Okey, anda cuma perlu klik ke grafik ni, tekan sekali, dan bila anda tengok ini sebenarnya warna asal dia, tapi pasal kita dah bagi dia monoton, anda hanya perlu pergi ke edit, pergi ke filter dan pilih none untuk bagi dia warna asal. Begitu juga dengan image nasi lemak ni. Sekarang kita nak select nasi lemak ni, kalau anda perasan kita nak tarik, kita tarik rest tu, sebab nasi lemak tu dia berada dalam kotak rest ni. Jadi kalau anda berdepan dengan masalah macam ni, senang aja, anda right click, pergi ke layer dan pilih show layers. Okey, layers ni menunjukkan semua elemen yang terdapat dalam design ni. Jadi anda tengok betul-betul dekat mana nasi lemak tu, anda dah nampak, anda klik, anda boleh lihat dia dah highlight nasi lemak tu. Jadi untuk tukar warna nasi lemak ni ke warna asal, macam yang anda tengok ni, ada 3 warna ni. Ini warna asal nasi lemak tu, tapi anda tak nampak warna asal ni sebab tadi kita dah tukar ke monoton. Jadi pergi ke edit, pilih filters, tekan see all dan pilih none. None ni akan balikkan dia ke warna asal sebelum kita tukar tadi. Anda klik, anda nampak warna nasi lemak tu yang asal. Katakan kita nak tukar semua ni jadi berwarna. Anda klik sini, dan kalau anda perasan bila kita klik tak ada option yang keluar kat sini kecuali position. Ini sebabkan tadi kita ada lock bulatan ni. Macam mana kita nak tahu? Kita tengok dekat sini simbol kunci ni berwarna purple, maknanya dia sedang di lock. Anda tekan dan dia akan unlock. Jadi bila anda tekan lagi sekali baru keluar option yang dekat atas ni. Jadi untuk tukar warna dia simple je, pergi ke warna ni, color, tekan sekali dan anda boleh pilih macam-macam color ada kat sini. Warna orang tua ni, yang ini dia punya warna yang terdapat dalam tu, color palette dia. Kalau kita nak ubah ini jadi gradient, contohnya kita ambil gradient yang ini linear gradient ni, anda klik sekali, anda tengok dia cantik juga dia gradient. Sebelah ni pink, sebelah ni orange. Okey, sekarang katakan kita nak pakai yang ini. Jadi kita tukar juga font ni punya warna. Klik font ni, pastikan dia di select. Ada kotak biru di luar ni. Pergi ke warna dan kita ambil salah satu elemen dalam bulatan ni. Mungkin yang ini atau yang ini. Kalau anda nak pilih warna ni dengan tepat, anda hanya perlu pergi ke add a new color ni, tekan sekali. Anda nampak macam picker ni, color picker, picagari ni, anda klik sekali dan anda lalukan mouse anda di salah satu warna yang anda nak guna. Contoh dia, kita ambil pink ni. Pink, antara pink ke orange ni, dekat sini ada satu color. Klik sekali, dia automatik akan tukar warna font tu. Macam tu juga kalau anda nak tukar classic line ni punya warna. Klik sini, tekan simbol color dan anda tengok warna yang baru dipilih tadi dia ada dekat sini. Dia akan tersusun je macam ni. Tapi kalau anda masih nak guna antara warna yang digunakan dalam bulatan ni, sama je. Pergi ke sini, add a new color. Pergi dekat ni, pick a color ni, tekan sekali. Katakan kali ni kita nak ambil warna yang ni, yang antara orange dan pink ni dekat sini. Kita nak ambil yang ini. Jadi kita pergi sini, pick a color dan kita pilih warna tu. Klik sekali, anda boleh nampak kita punya classic line yang atas dah warna macam tu. Kalau anda rasa macam tak okey, anda nak tukar, anda pilih je warna apa-apa, mungkin pink. Anda klik dulu dia, baru anda pilih warna pink. Dan bawah ni mungkin anda nak pakai warna yang sama pun boleh, tekan je pink. Atau anda nak tukar macam tadi, anda pergi ke sini, add a new color, pilih pick a color dan pilih warna dalam ni. Jadi seterusnya kita nak tukar warna rest ni. Sama juga, anda tekan rest, pergi ke warna dan anda boleh tukar. Katakan kita ambil pink, ataupun mungkin anda jangan ambil warna yang terlalu jauh daripada warna yang tersedia ni, nanti dia nampak serabut. Anda cari warna yang dekat dengan dia. Pink ni pun boleh, ataupun anda nak ambil warna yang lain macam tadi juga, ambil yang ni. Mungkin anda ambil orange ni, so kita nampak warna dia berubah.